Abang Jubah, Saya pergi. sport rim pecah sebab aksiden. Insurans cover tak? Sport rim pecah sebab aksiden. Ya, insurans akan cover. Tapi selalunya akan ada beberapa masalah. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Insurans bayar yang rosak sahaja. Kedai tayar pula jual one set, 4 biji terus, bukan sebiji-sebiji. Depan Abang Jubah ni ada 2 jenis sport rim. Original part dan juga OEM part. Untuk original part, bengkel boleh beli yang baru bila owner menggunakan sport rim OEM ataupun yang aksesoris macam ni. Bila ada kes-kes yang melibatkan sport rim macam ni, Abang Jubah akan usaha untuk cari dulu sekiranya tak ada bayaran yang insurans bayar untuk sport rim dia ni, Abang Jubah akan refund semula dekat owner. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, cash repair ataupun mesin goyang, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa kat next video. Assalamualaikum.